3 hari perjalanan dakwah Ustaz. Sampai Ustaz terpaksa tidur tepi jalan. Assalamualaikum ibu-ibu, ayah-ayah, habib-habib, kakak yang Ustaz sayangi kerana Allah. 3 hari perjalanan dakwah Ustaz ni buat Ustaz hampir tertidur tepi jalan. Dari hari Khamis lagi, Ustaz hampir tak berhenti bergerak. Kuliah pagi, kuliah duha, kuliah sebelum Jumaat. Dan malam tu pula bergerak ke tempat lain pula, iaitu pergi ke Pondok Madrasah Ihya Ulumuddin Selising. Daripada hari Khamis pagi lagi, kuliah Ustaz dekat dengan pejabat tanah dan jajahan Pasir Mah, sekali dengan himpunan kunci rezeki. Lepas tu tolak pula daripada Pasir Mah hampir sejam daripada Pasir Mah sebabnya jalan jeng. Masjid Kapudaku Bekiai pula. Lepas tu sambung kuliah situ pula. Habislah dekat dengan pukul 12 lebih. Lalu pukul 11 lebih habis terawih, Ustaz pun tolak daripada Ciku. Tapi Ciku ni bukan Ustaz bawa sendiri lah, orang tolong bawa. Lepas tu sampailah Ciku lebih kurang dalam pukul 3 lebih pagi. Dan bermula daripada pagi kuliah dekat Kubur. Lepas tu pergi kuliah Masjid Mukim Palu Ruang. Lepas tu Ustaz pergi ke Masjid Ciku sebelum Jumaat. Lepas Jumaat terus tolak balik. Tolak balik sampai lebih kurang dekat Gorek. Lepas tu buka puasa apa semua. Pagi esok, pagi hari lagi sebelum subuh tolak pergi ke Masjid Tupak Gerong. Lepas habis Masjid Tupak Gerong dalam pukul 11 lebih sampai rumah, ready pula untuk webinar Jalan Pulang Wanita. Lebih kurang pukul 3. Habislah dekat asar. Lepas tu lepas asar, Ustaz tolak pergi ke mana? Ustaz tolak pergi Pondok Madrasah Ihya Ulumuddin Selising untuk iftar jama'i. Hampir 1,000 orang buka puasa bersama. Melihat orang duduk makan bersama, berdoa bersama, tiba-tiba hilang rasa penat perjalanan dakwah Ustaz. Malam tu pula Ustaz kena jadi imam tarawih. Selesailah habislah ke 9.50. Lepas tu kak ajak nak buat lagi lah dengan Tok Guru pondok kita ni Ustaz di, tapi tak kesempatan sebab Ustaz minta maaf, minta izin dengan dia. Minta maaf banyaklah Ustaz, anak ngantuk sangat dah tak boleh nak pergi. Daripada Pasir Putih sampai malam tak boleh dah kena berhenti, kena tidur tengah jalan. Allahu Akbar. Rasa penat jugalah tidur mata tengah jalan. Dalam keadaan penat tu Ustaz teringat semua ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apa lagi lebih baik kata-katanya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Bahasa mudahnya, bahasa kapunya, kerja paling mulia atas muka bumi ialah ajak manusia kembali kepada Tuhan. Dan terima kasih banyaklah kepada Ustaz di dalam keadaan Ustaz on the way balik tu dia telefon. Kerana Ustaz siapa adakah? Allahu Akbar, hebat sungguh lah, baik sungguh. Allah sentiasa hantar orang-orang baik dalam hidup Ustaz. Terima kasih banyaklah, terima kasih banyak. Sebab itulah walaupun ada penat pun hati tetap rasa rengeh kerana dalam perjalanan ni Ustaz belajar Allah Maha Baik. Sama-sama beraya ada komen Allah Maha Baik. Terima kasih banyak mana follow perjalanan dakwah Ustaz. Yang mana belum follow, mari follow Ustaz.